Okay, sekarang ni cikgu nak. Okay, sekarang ni kalau kau nak sweet kan, cikgu ada lagi. Kau lepak je. Takkan cikgu nak kalah korang? Tak, bila? Tak. Okay, jadi cerita. Tadi tu, sepatutnya majlis cikgu tadi satu masa habis. Cikgu kan sebelah cikgu Nimah. Cikgu Nimah kata apa? Nak ujian ni, takut budak basah. Seminit je tau. Apa yang keluar mulut cikgu tadi bukan apa yang cikgu bincang semalam. Siapa tengok video cikgu bincang semalam, dia tahu dah status cikgu. Siapa yang tengok dia tahu macam mana kajian semalam. Malam pertama, hari Isnin malam 23 hari bulan 2 2026 adalah malam pertama sebelum cikgu masuk tuan-tuah. Malam tu, cikgu Syamil dengan cikgu Asfar seorang lagi, STPM. Kami sebilik 3 orang. Cikgu Syamil bawah, cikgu Asfar atas katil. Daripada pukul 11 masuk bilik sampai pukul 2 tak boleh tidur. Sebab apa? Macam mana nak masuk tuan-tuah ni, macam mana budak-budak budak form 4 ni, macam mana pula budak-budak ni. Ajar BM form 1 pula ni, macam mana sekolah ni. Sekolah harian. Sekolah kata budak-budak masalah, budak-budak setiap minggu kena buang sekolah. Macam-macam lah cerita. Jadi malam tu Cikgu Syamil, Mek, macam mana esok ni Mek? Takut nak ajar budak-budak tuan-tuah ni. Lepas tu, Temenung. Sumpah tak sengaja. Air tangan. Jadi, masa tu cikgu kata esok ni kalau kata kena berucap kat perhimpunan esok ni, cakap apa Masa tu kan bulan puasa masa tu. Cikgu masuk bulan puasa. Amek, engkau cakap mula-mula, aku nombor 2. Aku nak ajar diorang selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa tu lah. Lepas tu, macam mana? Tak boleh tidur sampai pukul 2. Naik katil pukul 11. Tak boleh tidur sampai pukul 2. Duduk termenung. Macam mana esok kita ni budak-budak ni okey ke tak? Budak ni puasa tak tuan-tuan ni? Dia orang kata sekolah teruk kan tak puasa. Kan aku tergugat tengok budak-budak minum air. Okey kot. Lepas tu duduk nyanyi. 3 orang dalam bilik 3 orang. Huah. Lepas tu qasidah je bulan puasa ni qasidah. Rindunya daku kepada bumi Madinah sampai pukul 2. Ngantuk ni jadi dia lah. Esok tu bangun pukul 5.30. Semangat ni first day. Masa tu cikgu Syamil parking kat luar, dekat tempat jual nasi lemak tu. Betul-betul tepi tu, tempat yang cikgu jumpa kau dengan mak kau tu. Cikgu sampai sekolah pukul 6.40. First day ni. Takut ni. Pakai baju kemeja, so slack. Takut masa tu. Dan semalam adalah malam terakhir. Mula-mula malam tu tak sedar pun. Kami tak boleh tidur lah. Cikgu keluar dengan cikgu ekonomi Sri Tanjung, lepak-lepak paling balik ke sebelah. Buat makanan sikit untuk cikgu ni. Pam. Pukul 12, pukul 1 masuk bilik. Kan. Lepas tu Cikgu Syamil duk buka ChatGPT nak tengok teks apa. Kan? Pam. Lepas tu kita buka lagu sedih lah. Buka lagu instrumental kan. Ten. Adik-adik, hari ini merupakan hari terakhir cikgu. Sampai pukul 2 kau rasa. Cikgu pun kata, Mek, ni macam kita masa first day. Malam pertama nak mari tuan-tuah. Dan malam ni adalah malam terakhir. Sebab esok adalah hari terakhir kita kat tuan-tuah. Dan malam juga kita tak boleh tidur. Pagi tadi bangun ke 5.30. Semangat ni sekolah ni. Hari ni semangat. Tapi apakan daya. Hujan pun support cikgu sedih hari ni. Cikgu sedih sebenarnya, tapi tu lah tak boleh sedih. Sebab cikgu kena cepat. Jadi sekarang ni cikgu sebut nama seorang-seorang. Faris. Macam sebut nak bagi apa? Result exam. Jauh je. Okey. Jauh je. Okey. Kasihkan A. Ini. Akil. Terima kasih. Jadi anak murid cikgu. Laju aku boleh buat. Okey. Berikan. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Zainal.
Ajar, Terima kasih masuklah cikgu. Okey, ajar. Pastikan dapat AK ekonomi. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Hairi. Terima kasih juga nama cikgu. Okey, baca aja. Buktikan kau boleh dapat A. Boleh? Okey. Terima kasih Hairi. Amin. Ajar. Waktu menang ni dua tu. Waktu menang dua tu. Okey. Ajar. Pastikan dapat A ekonomi. Baik. Boleh. Okey. Ciao. Zafran. Ajar. Kau jadi satu yang kau elok. Okey, pastikan A ekonomi boleh. Masih lagi nama cikgu. Okey, ajar. Okey. Sama-sama. Haziq. Masih jadi nama cikgu. Ajar. Okey. Buktikan kau boleh buat. Bukti dapat yang boleh. InsyaAllah. Masih. Adi Putra. Kau boleh buat. Kau mana rajin. Buktikan kau juga. Okey, tak boleh A pun. A minus pun je. Janji A lepas. Janji je. Okey, boleh. Kau boleh kau usaha lebih je. Okey, cek kau. Okey. Terima kasih jadi nombor cikgu. Okey. Okey, tu gambar kami kat sini tau. Okey. Darwish. Ajar. Okey, masih ada nombor cikgu. Buktikan kau boleh dapat A. Okey. Terima kasih kepada kita. Sama-sama. Okey. Tinggal ke? Sama-sama. Hanif. Masih ada nombor cikgu. Okey, ajar. A. Boleh A. Okey, ajar. Kau buat A. Sama-sama. Kalau akan cakap apa juga. InsyaAllah ya cikgu alaikum semua. Luqmanul? Ada? Luqmanul? Di mana? La ilaha illallah. Baiz? Okey, ajar. Kau push kat ni kau dapat A. Buktikan kau dapat A. Baca dulu cikgu. Okey, boleh. Buktikan Okey. Terima kasih. Fa'an. Okey, masih ada nama cikgu. Baca audio je. Okey. Buktikan dapat A. Boleh dapat A. Boleh. InsyaAllah cikgu doakan ya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Afifi. Kau boleh dapat A. Boleh. Buktikan masih ada nama cikgu. Ni ada sedih. Cukup lah tu. Afiq. Tak ada Afiq. Farid. Belas kali Farid. Farid dia bagi gambar selfie kan. Oh, kamera. Ajar. Okey. Kau memang malas lah orang. Kau malas. Tolonglah kaji. Tolong. Aku nak speak dengan depan. Okey. Tak boleh A minus tak dah. Okey. Okey. Kau main juga. Baca juga. Buat dulu. Terima kasih jadi nombor cikgu. Mencurigai kelas. Terima kasih. Ajar. Kita muka tak pernah sama. Memang lain. Aisyah. Sini. Sini, masuk sini. Cepat. Okey. Terima kasih kerana nama cikgu. Okey. Awak dah buktikan yang walaupun awak sini, tapi awak boleh buat. Okey. Lepas ni kasi cikgu Afiq fokus lagi. Okey, borak tak ada masalah borak. Okey, yang penting awak faham. Boleh. Masuk sini. Okey, terima kasih. Intan. Dia tau. Boleh.
Boleh. Sakit-sakit tu cepat lagi sembuh. Ajar. Boleh. Boleh dapat A ke Rumi? Boleh. Ajar dia cikgu Hafiz. Kalau kadang tanya cikgu. Okey. Masih je nama cikgu. Dan Puteri. Terima kasih je nama cikgu. Okay, walaupun awak senang tapi cikgu tahu awak faham. Awak jawab exam, awak jawab soalan awak boleh. Okey. Yang penting awak terus yakin diri awak. Cikgu yakin awak boleh. Faham? Ajar eh. Okey. Terima kasih je nama cikgu. Ya, tak apa. Cikgu ada kan sini. Okey. Cikgu minta maaf kalau cikgu ada ajar terkurang ke apa. Faham? Ajar je lah. Cikgu tahu awak boleh. Okey. Terima kasih Puteri. Nadira. Terima kasih je nama cikgu. Walaupun awak senyap, cikgu nampak awak boleh. Okey. Buktikan awak boleh. Boleh. Awak ada masa setahun lebih lagi untuk awak UPM. Tak dapat A, mainnya pun tak apalah. Boleh. Okey. Terima kasih je nama cikgu. Safia. Sini. Okey. Sini nak bisik yang tu orang dengar nanti. Terima kasih je nama cikgu. Okay, walaupun borak dengan dua dengan tu, awak pergi tanggas sekali. Tapi cikgu tahu awak boleh. Okey. Awak faham tak jawab je? Faham? Sebab cikgu nampak awak jawab exam awak boleh buat. Okey, walaupun awak senyap, walaupun awak cakap dulu je, kipas awak besar lah apalah. Tapi awak faham, awak boleh buat. Okey, fokus dalam kelas. Boleh. Okey, dapat A boleh je SPM. Cikgu orang ni. InsyaAllah, cikgu jawab. Okey, terima kasih Safia. Terima kasih. Tolong bawa bagi. Pegang Pikachu je. Okay, nak bisik ni. Okay, terima kasih kepada nama cikgu. Okay, walaupun awak berkawan dengan Zarik, awak berkawan dengan orang senyap. Okay, walaupun awak pun senyap juga, tapi boleh buat. Okay, kita yang boleh dapat boleh. Okay, kita percaya awak. Boleh? Boleh ya? Boleh? Okay, terima kasih. Zarek. Terima kasih Zarik sebab dia dah menunggu cikgu. Okey, cikgu yakin awak boleh buat, cikgu percayakan awak. Boleh dapat A, boleh dapat A kan? Boleh. Cikgu percayakan awak tau. Ajar jadi fokus tu cikgu apa aja fokus. Boleh. Cikgu awak boleh buat. Okey. Terima kasih ada nama cikgu. Jannah. Terima kasih Jannah sebab ada nama cikgu. Boleh dapat A orang ni. Cikgu dia kerja Jannah tau. Belajar wajib-wajib. Cikgu belajar tu fokus elok-elok. Tahu, kalau tak faham tanya kawan-kawan awak yang faham. Okey, buktikan yang boleh. Boleh A. InsyaAllah saya kerja awak tau. Terima kasih yang boleh cikgu. Terima kasih. Kalisha. Macam kau dia. Sini. Terima kasih sebab dia yang nak boleh cikgu. Terima kasih sebab dia yang boleh cikgu. Cikgu yakin kalau kita boleh buat. Okey lagi dalam kelas. Tahu. Itu kalau cikgu datang, cikgu puji awak. Sebab apa? Sebab awak cuba bandingkan apa yang cikgu ajar dengan apa yang awak belajar. Okey, itu bagus. Okey, teruskan belajar. Buktikan awak boleh buat. Boleh dapat A jangan. Boleh. Saya jaga awak. Tahu. Terima kasih jalan nombor cikgu. Aisyah. Aisyah cepat. La ilaha illallah.
kasih sebab jaga nama cikgu. Okay, cikgu tahu saya boleh buat. Sebenarnya saya dah usaha banyak dah. Buktikan yang saya boleh buat. Lepas ni cikgu belajar fokus tau. Semua berjaya cepat sembuh dan terus berjaya. Boleh? Boleh? Boleh dapat A ekonomi? Boleh? Buat dulu Cikgu yakin ni, cikgu percayakan Syah. Boleh? Terima kasih sebab jadi anak murid cikgu. Dah ambil. Kaisara. Sama. Cepat. Cepat, ada orang lagi ni, cepat. Cepat. Nanti orang dengar. Cepat, sini. Okay. Terima kasih sebab jadi anak murid cikgu. Okay. Awak pandai tu. Awak pandai. Cikgu boleh buat. Buat lagi. Dan yang paling penting, buat peluk pakai pensel. Okay. Sini. Buat peluk pakai pensel. Okay. Buktikan awak boleh buat. Jadi anak yang kuat. Okay. Boleh dapat A tak ekonomi? Boleh dapat A ekonomi? Boleh tak boleh? Okay. Dapat A. Saya percayakan awak tau. Okay. Terima kasih jadi anak murid cikgu. Bye-bye. Fasha. Sini cepat sini nanti orang dengar. Okey, terima kasih jadi anak murid cikgu. Okay, terima kasih sebab sudi juga dengan cikgu. Dulu cikgu nampak belah ni lah yang paling tak nak pandang cikgu, yang paling tak nak belajar dengan cikgu. Okay, tapi jalan kau nak belajar dengan cikgu. Terima kasih sangat sebab kau kita jumpa dalam kelas cikgu. Orang support cikgu ajar, orang faham cikgu ajar. Okay, boleh dapat A ekonomi. Okay. Kakak awak cerita, awak pun beritahu ya awak belajar banyak untuk ekonomi. Awak study banyak. Okay. Kalau awak study macam tu lagi, insya-Allah boleh buat untuk SPM. Saya yakin pasal dapat. Boleh. Boleh dapat A cikgu. Ekonomi A. Boleh. Sebelum saya pasal. Terima kasih jajan memberi cikgu. Settle lah 4 PA. Settle PA. Laki relax